Di sebalik kejayaan sesebuah sekolah, berdirinya sokongan yang tidak pernah lelah. Daripada guru yang mendidik, ibu bapa yang mendoakan, hingga komuniti yang bersama menggerakkan langkah. Hari ini, SMA Haji Muhammad Yatim sekali lagi menjadi medan pertemuan hati dan fikiran bagi menyatukan suara, memperkukuh muafakat serta merencana masa depan pendidikan anak-anak semahami. Informasi di Semahami TV. Saya Wan Arisha kini berada di lokasi berlangsungnya Majlis Perasmian Mesyuarat Agung PIBG SMA Haji Muhammad Yatim kali ke-23 tahun 2026. Majlis pada hari ini bermula seawal jam 9 pagi dengan kehadiran ibu bapa, penjaga serta sesi pendaftaran. Suasana pagi diserikan dengan tayangan multimedia sebagai pembuka acara. Selain itu, majlis menyaksikan penyampaian anugerah kecemerlangan SPM serta hadiah penghargaan kepada guru-guru SPM sebagai tanda penghargaan atas usaha dan komitmen dalam mendidik para pelajar. Peraturan negeri grade perkhidmatan sekolah dia 1.04. Sekolah SABG terbaik Malaysia. Tetamu hadir disambut girang, berseri majlis diberkati ilahi. InsyaAllah. Baiklah, saya bersama dengan YDP PIBG untuk memberikan pandangan sempena dengan mesyuarat agung PIBG kita pada hari ini. Tuan, bagaimanakah ibu bapa boleh menjadi lebih aktif untuk menyokong program-program di sekolah? Sebagai ahli di dalam PIBG di sekolah, ibu bapa seharusnya menyedari tentang tanggungjawab dan peranan yang mereka perlu lakukan untuk menambah baik dan juga sebagai memberikan sokongan dan dokongan mereka untuk menjadikan sesebuah organisasi seperti PIBG itu boleh berkembang dengan maju dan juga boleh berjaya mencapai matlamatnya. Sesungguhnya, kejayaan sesebuah sekolah tidak hanya bergantung kepada usaha guru semata-mata, namun turut diperkukuh dengan sokongan ibu bapa dan komuniti. Melalui mesyuarat agung PIBG ini, diharapkan kerjasama yang terjalin akan terus subur demi kecemerlangan anak-anak semahmi dari bidang ekonomi, sosial dan kurikulum. Saya Juliana, nantikan kami di episod akan datang terkait informasi di Semahmi TV.